sebelum solat Jumaat dan selepas, kena buat solat qabliyah Jumaat ke? Ke kita buat zuhur, qabliyah zuhur? Ataupun macam mana? Solat sunat mutlak ke? Ya, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, apabila seorang hendak menunaikan solat Jumaat, sunat yang mengiringinya adalah sunat Jumaat, bukan sunat zuhur. Mudahnya, sebelum Jumaat, sunat qabliyah Jumaat. Minimum 2 rakaat dan lebih sempurna 4 rakaat. Kemudian kita solat Jumaat, 2 rakaat bersama dengan imam. Kemudian selepas Jumaat, sunat ba'diyah Jumaat. Minimum 2 rakaat dan boleh ditambah dengan 4 rakaat. Jadi, bukan qabliyah zuhur. Dia bertukar kepada Jumaat. Ba'diyah, bukan ba'diyah zuhur. Tetapi, qabliyah Jumaat, solat Jumaat, ba'diyah Jumaat. Bagaimana dengan zuhur? Apabila seorang telah menunaikan solat Jumaat yang sah, solat Jumaat itu telah menggantikan kewajipannya zuhur. Maka, dia tidak perlu solat zuhur dan tidak melakukan rawatib zuhur atas dasar solat zuhur. Contoh praktikal, masuk waktu Jumaat, qabliyah Jumaat, boleh buat 2, boleh buat 4 rakaat. Kemudian khutbah, Jumaat 2 rakaat. Kemudian ba'diyah Jumaat, boleh buat 2, boleh buat 4 rakaat.